Allahu Akbar. Atuk Grandpa dan Nenek Granny kejar aku. Dia pusing belakang pula. Sabar. Okey. Kita masuk ke sini. Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube Fuzio. Pada video kali ni guys, aku nak main lagi game Granny Chapter TWO. Tapi aku akan cuba mencari ending yang berbeza. Aku akan cuba keluar daripada rumah Nenek Granny dan Atuk Grandpa ni menggunakan pintu utama, pintu yang berada dekat ruang tamu rumah Nenek Granny dan Atuk Grandpa ni. Dan aku akan main di normal mode, bukan di easy mode pada video kali ni. Jadi kita tunggu apa lagi kan? Let's go, kita play game sekarang. Okay, sekarang ni kita dah masuk. Oh, kenapa gelap ni? Okay, hari yang pertama. Kita ada 5 hari guys. Peluang kesempatan kita untuk keluar daripada rumah Nenek Granny dan Atuk Grandpa ni dalam keadaan yang selamat. Ni tunduk dan ini diri. Okey, kita kena berhati-hati dan kita kena cepat guys. Sebab di normal mode ni dia tak macam easy mode. Easy mode dia mudah. I see you. Aku dah kata dah. Aku dah kata dah. I see you. Dia kejar aku. Janganlah aku jumpa ke Granny kat atas. Oh, semoga saja tidak. Tak apa. Kita dah masuk dalam air. Semoga saja dia tak jumpa kita. Aku harap tak jumpa aku. Ya, aku yakin dia tak akan jumpa aku sebab dah jauh guys. Memang sangat-sangat jauh. Granny datang. Sangat-sangat laju guys, dia lari. Kau boleh dengar bunyi tapak kaki dia tu? Bersup je. Kita tunggu lama sikit. Dengan dark sikit. Ada Granny kat luar. Ada Granny kat luar. Kita kena berhati-hati. Where are you? Ada Granny ke Grandpa kat luar tu yang buka pintu tu? Aku terkepung guys. Kalau aku dapat pistol ataupun shotgun, aku dah boleh membantai. Dah agak mudah lah. Aku cari barang. Di manakah Atuk Grandpa? Atuk Grandpa di mana? Allahu Akbar. Atuk Grandpa. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Atuk Grandpa dan Nenek Granny kejar aku. Jangan teror aku. Tolong, please. Oh. Untung nasib baik aku tak tertangkap oleh Atuk Granny dan Nenek Grandpa. Selamat. Aku selamat. Mereka tidak dapat nangkap aku guys. Dia ketahukan aku. Tak apa. Dalam masa 20 ataupun 30 minit Atuk akan menyesal sebab ketahukan saya. Siapa yang buka radio tu? Bising Aku tak dapat dengar suara tapak kaki Grandpa dan Granny. Kita buka sini dulu. Kita permudahkan terlebih dahulu. Oh, minyak petrol. Kita tak perlukan minyak petrol sekarang ni. Yang kita tengah cari sekarang adalah
barang-barang untuk pintu utama guys. Untuk buka pintu utama macam tombol pintu, lepas tu kuku kambing, ragum dan juga kunci. Kunci warna biru tu. Padlock key. Okay, nenek girl ni ke belah sana. Jadi selamat untuk kita keluar guys. Dia pusing belakang pula. Sabar. Okey. Kita masuk ke sini. Nenek girl ni takkan dapat tangkap kita punya kalau kita kat sini. Okey, selamat, mantap. Kita ambil minyak petrol ni, lepas tu kita balik kat sini supaya dia datang ke sini. Apa salah aku ke sini je ada bunyi radio guys. Aku tak tahulah kenapa ada bunyi radio. Weh, kuku dia panjangnya, Nek. Kenapa tak kecil potong kuku ke? Alamak, atuk pula datang. Ni aku malas ni nak ada atuk dengan ni. Ada atuk dengan Sekejap. Kita tengok atuk dekat mana. Atuk masuk sana guys. Atuk. Oh, yeah. Do you want to play hide and seek? Sabar. Kita tunggu atuk dengan nenek pergi ke sana dulu. Kita tunggu dia turun tingkat bawah dulu. Tingkat 1. Atuk masih dekat dalam bilik security guys. Bilik CCTV. Sebentar, sabar. Ya, seperti biasalah. Mungkin dalam video ni kalau ada beberapa part yang agak lama, aku akan skip. Sebab kita tak nak ambil risiko guys. Kita tak nak ambil risiko. Atuk ni mana? Okey, ada weapon key. Kat mana Atuk? Atuk kejar aku. Jangan Tok, Tok. Hehe. Atuk. Sekejap, aku rasa aku nak turun bawah dulu dan aku nak ambil shotgun aku. Supaya memudahkan kita untuk cari barang lah. Okay, kita tengok Atuk dah sampai mana. Aha. Aduh, hai. Dia perasan pula dah. Jap. Aku rasa Atuk dah tak tengok kita. Dengan perlahan-lahan. Johnny. Okey. Selamat. Okey, ada buku manual helikopter. Kita ambil. Kita dapat spana guys. Aku rasa macam nenek girl ni sedang menuju ke kita. Jap. Sabar. Okey, nenek girl ni pasti akan datang. Lepas tu, boleh dengar tapak kaki dia sedang mendatang ke kita. Kita turun bawah untuk ambil shotgun guys. Dekat mana Atuk Grandpa? Atuk, di manakah Atuk? Kena waspada. Okey, kita dapat shotgun. Mantap. Akbar! Oh, lajunya nenek girl ni datang. Aku baru je dapat shotgun. Aduh, dia tak bagi can langsung kat aku guys. Aduh, hai. Laju sangat dia datang. Tapi tak apa. Baru hari yang kedua. Mana Atuk Grandpa? Aku rasa Atuk Grandpa dekat belah sana. Jadi kita lalu belah sini. Okay, mantap.
Okey, mantap. Mantap. Dekat belakang. Mantap. Rasa kan? Kolon maut. Mana kunci? Okey, kita dapat kunci satu. Sekarang ni kita akan cari kat bahagian dapur dulu. Kita check. Ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk cek barang. Sebab atuk dan nenek Granny sedang pingsan. Mereka sedang tidur. Okey, kita dapat ragum. Mantap. Kita putuskan sumber elektrik dulu supaya kita boleh lalu pintu tu. Tak ada apa-apa pula, kosong. Okey, kosong juga kat situ. Oh, kita tak cari plug. Kita cari kuku kambing. Kuku kambing ni mana, guys? Tu kita ambil shotgun, kita isi dulu. Atuk Granny dan nenek Grandpa tu dalam Nenek Granny dan atuk Grandpa tu pengsan dalam 1 minit je, tak silap aku. Ni dah hampir 1 minit aku rasa. Okay, kat sana ada apa je? Tak ada apa-apa, guys. Sepertinya nenek Granny dan atuk Grandpa telah bangun. Di manakah kedudukan mereka? Okay, kita cek kat sini dulu. Aku rasa mereka dah bangun. Betul lah, dah ada bunyi tapak kaki dia. Cuma kat mana dia orang ni aku tak tahu. Kita bunyi-bunyikan kat lantai ni, biar nenek Granny datang. Bam. Mampus lo. 1 minit 30 minit. 1 minit 30 saat. Mana tu Grandpa? Mantap. Rasa kan? Okay, kita dapat save key. Lepas tu kita ambil spanner dulu. Kita ambil spanner dulu. Aduh mak ai. Kita naik atas cepat. Kita hanya ada 4 peluru je, guys. Lepas ni kita tak dapat nak tembak lagi dah atuk Granny dan nenek Grandpa tu. Kita tutup longkang. Okey, mantap. Kita naik di bahagian kita pergi ke dapur, guys. Ambil air goreng. Kita nak ambil air goreng. Kita nak bagi dekat apa tu? Dekat haiwan peliharaan atuk Granny dan nenek Grandpa. Sebab kita nak ambil barang-barang kat situ. Dia tengah makan. Kita dapat kuku kambing, mantap. Weh. Macam mana dia boleh tangkap aku? Oh, kalau kita bagi dia ayam, dia tak terus ngap kita. Mantap, bagus. Kita dah rasuah dia. Okey, ada Grandpa kat atas. Grandpa dekat atas. Kita cepat nak buka kayu ni. Dapat pistol, mantap. Ini adalah benda yang sangat berguna bagi kita. I see you. Mantap. Sekarang ni kita cari nenek Granny pula. 1 minit je. Aduhai. Di manakah kedudukan nenek Granny? Tapi aku rasa Granny kat atas. Ya, aku rasa Granny dekat atas. Mana nenek Granny?
Ke nenek Granny belum bangun? Mungkin dia belum bangun sebab tak ada bunyi tapak kaki dia guys. Sebab Oh tidak. Alay, nenek Granny dah bangun. Kau boleh dengar suara tapak kaki dia tu? Nenek, di manakah keberadaan nenek? Oh, kat sini punya nenek. Okay, kita ambil. Mantap. Kita ambil kuku kambing dulu. Nak buka kotak dekat sebelah bilik master tu guys. Kotak kayu yang dekat sebelah bilik master ni. Mantap. Benda yang sangat berguna. Okay, cepat. Kita kejar masa. Kita turun ke bawah. Harap tak adalah Grandpa. Aku harap Grandpa belum bangun lah. Mantap. Atuk Grandpa, jangan makan saya. Atuk Grandpa, jangan pukul saya. Mantap. Aku dah kata bila kita ada pistol, kita ada barang-barang ni, mudah guys kita nak main. Dia datang je kita tembak dia. Cepatlah ambil. Mantap. Manakah? Sepertinya nenek Granny datang guys. Sepertinya nenek Granny sedang menuju ke kita. Sabar. Wow, bunyi tapak kaki dia sangat mengerikan. Tapi sikit nenek. Aduh nek, salah sikit. Saya nak kunci ni. Mantap. Kita dapat tombol pintu. Kita pasang dulu. Kita nak pergi ambil kuku kambing. Kuku kambing ada dekat atas. Sabar. Dengan perlahan-lahan kita menuju ke bilik atas. Grandpa belum bangun. Okey. Apa je lagi yang kita belum dapat guys? Yang kita belum dapat adalah kunci biru untuk buka pintu. Satu je lagi item yang kita belum dapat, iaitu kunci. Okey, ni kita dah dapat 2 gambar Grandpa. Granny ada kat bawah. Okay, kita naik dulu atas. Dia jauh guys. Dia jauh. Keadaan kita selamat. Kita berada di tempat yang sangat-sangat selamat. Steering board. Kita tak cari steering board. Kita cari padlock key. Kunci warna biru tu. Oh, ada Grandpa guys. Grandpa tengok CCTV. Dia tengok kat mana kita berada guys. Dia cari kita kat mana. Tapi kita sebenarnya kat atas dia je ni. Tengah tengok dia dekat mana. Dia tengok kita kat mana. Dia tengah cari kita kat mana. Tapi sebenarnya kita dekat atas dia, tengah tengok dia kat mana. Lama sangat ni dia tengok CCTV nya. Cepatlah Tok, pergi turun bawah sana. Nenek dah siap masak dah tu. Ni kalau aku terjatuh ni, mampus aku. Mana Atuk Granny? Atuk Grandpa? Tadi macam dia dah lalu. Ke dia masih kat bilik ni? Tidak.
Di manakah kedudukan Nenek Granny dan Atuk Grandpa? Aku rasa Atuk Grandpa dekat bilik depan tu, bilik master. Tak apa, kita cuba turun bawah. Okay, kita naik atas. Kita ambil gambar Grandpa dulu. Kita dah dapat 2 gambar Grandpa. Aku harap Granny tak dekat lah dengan aku. Okay, kita ambil shotgun dulu. Shotgun. Kita ambil shotgun dulu. I see you. Alamak, dia datang dah pula. Atuk, jangan Atuk. Atuk ada kuku kambing je, saya ada shotgun. Atuk jangan macam-macam lah dengan saya. Saya shotgun ni. Saya pium-piumkan Atuk korang. Aduh, pengsan Atuk. I'm hungry. Nampaknya Atuk lagi tidur. Atuk cek dulu pintu tu. Terkunci. Alamak. Kat mana kunci dia? Tadi aku rasa aku dah ambil dah kuncinya. Kat mana kunci dia, guys? Atuk Grandpa dah ambil balik ke kunci tu? Takkanlah Atuk Grandpa boleh ambil balik kunci tu. Do you want to play hide and seek? Kat mana Nenek Granny, guys? Tak apa. Aku rasa laluan ni selamat. Aku tak rasa Nenek Granny akan lalu sini. Betul ke? Betul. Ada Grandpa. Weh, Granny. Granny. Mantap. 1 minit. I see you. Terkejut aku. Kunci mana? Kunci mana? Atuk, pulangkan kunci saya. Tak ambil shotgun dulu, Kita cari kunci sebenarnya sekarang ni. Kunci dekat kawasan security tu hilang, guys. Atuk ni dah curi balik kunci kita. Aduhai. Mana kunci kita, guys? Oh, kat sini. Security key. Kita taruh sini dulu. Kita ambil shotgun. Sebab shotgun ni sangatlah berguna, guys. Kalau shotgun ni jauh daripada kita, kita memang susah nak menangkan game ni. Okay, nampaknya aku hampir menang. Nenek Granny bersiap sedialah untuk kehilangan cucu kesayangan. Mantap. Sepertinya Granny dan Grandpa belum bangun. Aku rasa dia masih tertidur nyenyak. Jadi ini dia kesempatan kita untuk mengumpulkan semua item-item yang diperlukan untuk membuka pintu yang telah dikunci rapat oleh Nenek Granny dan Atuk Grandpa. Kan aku dah kata dekat sini pasti ada padlock key. Alah, hai. Jatuhlah ke bawah. Mantap. Okay, kita tengok kat mana kedudukan Granny. Granny dekat mana? Hello, Nenek Granny. Atuk Grandpa, di manakah kamu? Do you want to play? Bam.
Kau headshot. 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 Seko dah headshot. Okay, Seko lagi kita cari guys. Kita sedang cari Seko lagi. Okay, dengan perlahan-lahan kita mencari Seko lagi. Buruan kita. Di mana guys? Di mana Kak atau Grandpa? Hai. Tak ada pula Atuk Grandpa. Tak apalah kalau dia tak ada. Kita cuba tengok dekat bilik security guys. Atuk Grandpa takkan dapat lari daripada saya punya. Hai. Semua tempat dia tak ada. Di manakah keberadaan nenek Atuk Grandpa? Ayolah anak Atuk Grandpa. Saya dah buat tu 1 minit je ni. Saya tak lama-lama. Dia kejar aku. Weh. Mantap. Weh. Jangan. Jangan. Tak apa. Relax. Kita kena relax. Okay. Sekarang ni kita perlu ke mana guys? Sekarang ni kita perlu ke bawah. Betul ke bawah? Bawah ke atas? Bawah ke atas? Sabar. Kena relax. Weh. Dah hari yang ketiga. Aduh, aku cari kuku kambing aku kat mana? Kuku kambing aku kat mana? Aku rasa sama ada dekat dekat dengan kat bilik bawah tanah ataupun dekat bilik sebelah bilik master. Tapi dua-dua tu tak ada guys. Dekat dua-dua kawasan tu tak ada. Nampaknya Atuk Granny dan Nenek Grandpa sudah semakin marah sebab I see you. Aku harap aku tak jumpa Nenek Granny lah. I see you. Tak kena. Weh, shotgun aku. Alah, dia datang. Dia datang mampus aku. Kalau aku jumpa Grandpa ni mampus aku. Ki, tolong aku. Alamak, shotgun aku dekat bawah. Peluru pistol elektrik aku juga kat bawah. Aduh, aku terperangkap dekat sini guys. Oh ya, baru tadi aku perasan yang kuku kambing aku ada dekat dalam bilik air, dekat kawasan tempat mandi. Oh ya. Duh, Nenek Granny ketahukan aku pula dah. Janganlah Nek, jangan ketahukan saya. Okay, kita pergi ambil shotgun dulu. Kita kena ambil shotgun. Ayo cepat. Aku harap Grandpa tak lalu sini. Kalau Grandpa lalu sini mampus aku. Okay, mana? Di manakah keberadaan mereka berdua? Oi, aku takut nak lalu situ. Dia boleh muncul lalu belakang. Bam! Mampus semua. Grandpa kat mana? Halo Atuk. Atuk di mana? Okay, aku rasa Atuk mungkin jauh daripada kita. Jadi selamat untuk kita ambil kuku kambing. Kita ambil kuku kambing. Atuk tak ada. Atuk tak ada.
Akhirnya kita dapat keluar daripada rumah Nenek Granny dan atuk grandpa di easy mode dalam keadaan selamat menggunakan pintu utama. Nenek Granny dan atuk grandpa sedang mencari kita guys. Sebab kita dah tak ada kat rumah. Pintu dah terbuka. The ending. Akhirnya guys, aku dapat memenangkan game Granny chapter TWO di normal mode menggunakan pintu utama guys. Pintu yang berada kat rumah orang tamu rumah Nenek Granny dan atuk grandpa. Jadi sampai di sini saja video aku bermain game Granny chapter TWO di normal mode dan keluar lalu pintu utama yang berada dekat ruang tamu rumah Nenek Granny dan atuk grandpa ni guys. Jadi sebelum tu korang jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah, tekan tombol like dan kalau boleh korang komen dan share video ni sebanyak yang mungkin sebagai tanda sokongan korang untuk channel aku. Jadi assalamualaikum dan kita berjumpa di video yang akan datang.